Ini motor siapa ni? Banyak sangat motor. Pijal? Pijal! Ya, bos. Kenapa? Saya tanya you, motor ni banyak-banyak siapa punya? Oh, yang belakang ni semua customer trade in. Yang depan ni semua tengah repair. Siap nanti customer datang ambil lah. 2, 4, 6, 8. Banyaknya customer tunggu. Mereka boleh tunggu meh? Sabarlah, bos. Customer pun tak komplain. Bos tak payahlah komplain. Bukan komplain. Kita kena jaga reputation. You tahu ke tak tahu? Okeylah tu, bos. Lagipun, lagi lama diorang letak motor, lagi banyak duit kita dapat. Apa maksud you ah? Betul lah, bos. Cuba tengok ni. Ini turun enjin. Ini pun turun enjin. Ini pun turun enjin juga. Banyak betul customer overhaul. Bos, ni semua kalau siap, masuk saya bulan ni. Saya tanya you, betul ke semua motor ni perlu overhaul? Tak semualah, bos. Tapi customer percaya kita, turunlah, apa tunggu. Siapa suruh kau buat macam ni ah? Saya tak pernah ajar korang benda macam ni tau. Bos, kita tak buat. Tapi bengkel lain buat juga. Cukup! Nas, Bos. Ya, bos. Bos panggil saya ke? 8 biji motor tu pergi cek semula. Yang boleh siap hari ini kasih siap. Yang tak perlu turun enjin, bagi customer angkat balik. Benda yang tak rosak, jangan tukar Baik, bos. Saya akan buat. Buat sekarang! Baik. Bos, Apa dia? tak baik tau tolak rezeki. Customer sudah percaya sama kita, mah. Rezeki. You tahu ah? Kalau you jaga customer ini dengan baik, dia recommend 3 orang lagi customer kepada awak. Yang 3 tu, recommend 6 orang lagi. Yang 6 tu, recommend 9 orang lagi. Masa tu, rezeki you naik ke turun? Naik, bos. Masa tu, you rugi atau untung? Untung, bos. Jauh lebih untung. Ingat Pijal, kadang-kadang kita fikir kita rugi. Tapi sebenarnya, tak rugi pun. Yang penting, jangan takut tak untung. Faham? Faham, bos.